ada setengah tu orang ustaz belajar agama. Tanyalah dulu. Oh, Anwar pegang bercium pipi isteri Marcos. Ampolah ni tengok dia marah dah. Ampolah ni. Awak ampo ni tak tengok betul-betul. Awak ampo tak tanya dia habaq dah kan. Kalau tak tahu tanya. Dia bukan tak tahu hukum. Dia habaq dah kan. Dok. Mana ada lagu pipi. Tu silap juru kamera. Ambil gambar salah angle. Salah tu. Efek kamera tu. Tak kena pun. Tak kena. Ampun ni kan. Ni tak ada. Lain tak ada bukan. Ni raja pembangkang lah ni. Raja pembangkang. Tahu nak cari salah dia saja. Apalah ni. Hampa tengok betul. Tengok betul. Hampa jangan tengok tang dia belaga pipi. Tak usah. Tak usah tengok tang belaga pipi. Hampa tengok di tangan dia tu. Tangan dia tu. Hampa tak tengok ke bengkak-bengkak tu. Bengkak-bengkak tu. Efek. Dia pakai glove. Dia tahulah hukum. Sebelum dia nak bersalaman dengan yang bukan mahram. Dia pakai glove dah siap dah. Hampa tengok tangan tu. Bengkak-bengkak tu efek pakai glove lah tu. Hampa ni kan. Suka sangat memfitnah dia. Ustaz-ustaz pun sama. Fitnah dia. Dia habaq dah kan. Tak kena. Tak kena. Gimik saja. Nampak macam kena pipi. Belaga pipi. Dok. Efek kamera. Salah ambil angle. Nampak macam belaga. Hampa pi tengok tangan. Sudahlah. Orang tu dah siap pakai glove. Bengkak-bengkak habis dah tangan-tangan tu pakai glove. Hampa pi fitnah dia lagi. Kan dia dah marah. Apa hampa ni? Tak ada raja buat. Saja je kan. Saja nak buat dia tu marah. Hampa ni nakal no.